Pembeli emas ada 3 posisi, peniaga, pelabur dan penyimpan. Malangnya, ramai orang yang posisinya sebagai penyimpan emas mengambil nasihat dari peniaga emas yang mana mereka kata jangan beli emas sekarang, harga tengah tinggi. Jika bajet belian emas tuan-puan di bawah 250 gram, tuan-puan adalah seorang penyimpan emas. Dan penyimpan emas hanya perlu buat satu perkara, konsisten menabung. Sebab harga emas memang ada naik dan turun dalam jangka masa pendek. Tapi untuk jangka masa panjang, sejarah harga emas 20 tahun menunjukkan harga emas meningkat sebanyak 10% setahun. Jika tuan-puan simpan emas selama 2 tahun, naik 20%. Jika tuan-puan simpan selama 10 tahun, naik 100%. Bila tuan-puan menyimpan emas secara konsisten, sama ada harga emas naik ataupun turun, dalam jangka masa panjang, tuan-puan akan dapat 2 kelebihan. Pertama, kuantiti gram bertambah setiap tahun. Dan kedua, tuan-puan dapat puratakan kos belian harga emas tuan-puan. Bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold, tuan-puan boleh rujuk pin video saya 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold secara percuma. InsyaAllah saya akan bantu sampai kaya dengan emas. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan teruskan follow saya.